Seperti mana yang saya maklumkan tempoh hari, pada hari Selasa, pihak MCMC telah datang rumah saya. Dia telah hantar satu saman yang mana Wan Muhammad Azri ni akan dituduh di mahkamah pada hari Isnin 24 hari bulan November di Mahkamah Sepang. Berhubung satu pertuduhan 233 Akta Komunikasi kerana menyebarkan berita palsu berkaitan PMX. Jadi, saya dah sign, but ada masalah kerana peguam tak ada. Tuan Rafiq ada kes Yusof Rota di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Logan kawan saya tu ada kes di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Jadi peguam tak ada. Sebab kes ini kena ikat jamin. Tak tahu berapa dia buka jamin. Jadi kita dah buat surat. Tuan Rafiq dah buat surat untuk minta tangguh perbicaraan. Tetapi tak dapat penangguhan. But ada peguam ready untuk holdkan sekejap. Maknanya MCMC bagi tahu RM5,000 je dia kata. Dia nak buka jamin RM5,000. Tak tahulah betul tak betul. Dia tipu ke tak tipu. RM5,000 dia kata. Jadi saya pula hari Jumaat saya pergi camping. Kita biasa masuk hutan. Masuk hutan. Bukan pergi menuntut ke cium spender ke tak ada. Saya masuk hutan pergi Tanjung Malim. Ni plan dah lama. Dah sebulan dah plan. Adalah dengan beberapa kawan. Dengan bawa family. Jadi masuk hari Jumaat. Jadi bila masuk hari Jumaat tu, cuaca elok lah Jumaat tu. Tak ada apa pun. Tapi bila hari Sabtu tu, adalah hujan sikit. Hari Ahad, air nak balik. Hari Ahad nak balik, tiba-tiba datanglah kepala air. Jadi, campsite yang saya pergi tu memang tak boleh cross sebab kita kena cross sungai. Jadi, kena kepala air. Tak boleh balik. Jadi, maklum kepada Tuan Rafiq dan Tuan Rafiq maklum kepada peguam yang ada ni dan itulah, hari Senin saya tak dapat hadir mahkamah. Jadi, cakap dekat Tuan Rafiq juga. Dia kata mahkamah boleh keluarkan waran tangkap. Tapi oleh kerana saya dah bagi evidence, saya terperangkap dalam banjir, maka mahkamah pun membenarkan lah. Yang mana kes berjaya ditangguhkan dan bukan saya minta tangguh suka-suka ni kawan lain kata pula, minta tangguh takut. Bukan, aku bukan macam Anwar Ibrahim mangkuk. Tapi pasal dah kita dalam keadaan yang dah kepala air nak buat macam mana. Bukanlah saya ni nak cerita, orang cakap cerita bohong ke. Tak ada cerita bohong ni. Kita tunjuk video lah. Alah, kita belanja video lah. Kita belanja video lah. Ini kepala air datang. Dia kepala air ni. Siapa tahu kepala air ni? Dia datang terus lah. Ni video bagi dekat peguam supaya bagi dekat mahkamah nak membuktikan. Bukan cong macam Anwar Ibrahim minta tangguh. Macam kes Rota lah. Kau tahu tak kes Rota ni? Anwar berjaya dapat penangguhan. Penangguhan apa? Pasal imuniti kekebalan. Bulan Mac nanti. Kita bukan macam Anwar Ibrahim. Jadi 1 bulan Disember ni lah saya akan dituduh di mahkamah Session ke Magistrate Sepang. Berhubung 233 Akta Komunikasi menyebarkan berita palsu. So saya akan hadir lah, insyaAllah lah. Kalau tak ada apa saya akan hadir. Jadi itulah, kita siapa berkelapangan hadir lah. Jomlah sama-sama kita hadir ke Mahkamah Sepang pada hari Senin 1 bulan Disember ni 2025. Okey. Hari ni